Masih tak guna sebenar yang menjilat gula. Betul tu. Akhirnya saya dah siap mengemas. Abang nak makan apa-apa ke? Ya, mungkin daifuku manis atau agar-agar untuk minum dengan teh. Daifuku? Saya rasa pelik bila abang nak makan manisan pula sekarang. Oh, jadi tentu ini kerja abang kan? Apa maksud awak? Jangan buat-buat tak tahu ya. Abang jilat gula dalam mangkuk kan? Jilat gula? Sejak akhir-akhir ini kita cepat kehabisan gula. Awak ni bergurau ke? Saya tak kebuluran gula lah sampai nak jilat gula dari dalam mangkuk. Lagipun awak tahu rumah ni ramai budak dan budak-budak tu kan sukakan manisan. Betul juga tu. Mungkin Kenichi atau yang lagi dua tu. Seterusnya. Saya dah lambat lagi. Salam tu Kenichi. Ada apa Mama? Kamu ke yang jilat gula dari mangkuk gula sejak akhir-akhir ini ya? Gula? Saya tak tahu. Betul ni. Jangan tipu Mama. Yalah, saya sekarang suka makan madu saja, bukannya gula. Oh, ya cip. Taklah, saya tak sengaja selama ni. Bila saya buka putas, itu je yang ada. Jumpa nanti. Jujurnya. Tapi dari reaksinya bukan kerja Kenichi rasanya. Mungkin juga Hattori agaknya. Minto, takkan saya nak buat macam tu? Mama salah kalau buat macam tu. Jadi siapa pula kalau bukan kerja Hattori ya? Mama, bukan saya yang makan gula tu. Habis awak makan apa? Jam. Habislah. Patutlah jam kita cepat habis sangat. Rupanya kamu ya. Shishimaru. Maaf, Mama. Tak apalah. Tapi kalau bukan kamu berdua jadi. Nanti dulu. Kenapa pandang saya macam tu? Bukan saya. Saya cuma ambil satu sosis ikan tu aja. Shishimaru, awak curi-curi makan sosis ikan lagi kan? Maaf, saya sukakannya. Jadi kalau bukan sesiapa antara kamu, siapa pula ya? Apa? Awak cakap tak ada siapa makan tapi cepat kehabisan gula? Ya, betul tu. Awak cakap tak ada siapa yang makan kan Kenichi. Tapi sebenarnya awak yang makannya kan? Pembazir aja aiskrim tu. Nampak tu? Itulah balasan sebab menuduh saya. Tak guna betul. Kekeciyo, tu, ambil tu. Tuan, saya ada lidah kucing. Susah saya nak makan benda yang sejuk. Tengok, semut dah datang. Saya rasa saya tahu. Tengok, semut yang makan. Sebab tu gula cepat habis. Semut. Sebab semut tu Mama ingat kita yang makan gula. Apa kata kita hapuskannya? Tak, jangan buat macam tu. Mungkin mereka yang makan tapi mereka masih bernyawa. Apa kita nak buat? Kita kena cari jalan untuk tarik mereka keluar. Dan rasanya kita boleh guna pam bambu ni. Macam ni. Teknik ninja sedut semut. Sayang betul awak pada serangga ya Hattori. Bila kita dah dapat semut, kita lepaskan di luar. Ni. Jangan datang dekat dengan gula tu lagi ya. Masalah dah pun selesai. Minto, saya halau semut bukan untuk beri awak peluang makan gula. Tapi awak pun tahu kan semut tu tak boleh datang balik nanti. Saya ada satu cadangan yang bagus. Apa pula Shishimaru cuba nak buat kali ni? Ini tentu berjaya. Nyonyok. Macam mana? Label racun? Kalau awak namakan macam ni, semut pun takut nak sentuh. Kalau tanya saya, memang itulah cara yang terbaik. Tak ada apa-apa, kawan. Sekarang ni, mari kita pergi bermain. Mari kita pergi. Kenapa ni, Mama? Di sana tengok tu. Ini. Jadi semutlah yang makan gula tu. Awak nampak tak tu Shishimaru? Amaran awak tak berkesan pun. Saya tak tahu yang semut tak pandai membaca. Nampaknya saya kena gunakan cara ni lagi. Nin, masuk dalam ni, masuk. Maafkan Mama sebab sangka kamu semua yang makan. Mana kita nak simpan gula ni supaya selamat? Saya rasa saya tahu di mana boleh simpan. Sekarang tak mungkin semut boleh makan gula ni lagi kan? Baiklah, terima kasih Kenichi. Kenichi bijak betul awak ni. Taklah bijak sangat pun. Tengoklah tu.
Ninto. Satu saja cara kita boleh buat sekarang. Baiklah, hari ini kita makan sup kacang merah dengan banyak gula. Kita hadapi masalah dengan semut hari ini. Tapi atas bantuan Hattori, kita dah dapat penyelesaiannya. Oh? Sebab teknik ninja kedua yang Hattori gunakan, saya yakin tak ada seekor semut pun yang boleh datang dekat gula itu lagi. Memang membantu. Wah, itu memang menakjubkan. Hattori, teknik ninja apa yang awak gunakan? Maaf, ia rahsia Tuan Kenichi. Sekarang, mari kita semua makan sebelum sup kacang merah ni sejuk. Terima kasih untuk makanan ni. Terima kasih ya. Masinlah. Kenapa kamu semua ni? Mama, gula yang Mama guna untuk sup kacang merah ni gula yang saya baru letak tu ke? Yalah, apa lagi kalau bukan yang tu? Sebenarnya apa yang saya buat? Ini ninja tukar kandungan. Maknanya saya tukarkan balang yang mengandungi gula dengan garam. Saya lupa nak beritahu Mama tentangnya. Tu sebab jadi macam ni. Maaf. Jadi sup kacang merah ni banyak garam. Mama ingat Mama dah buat sup tu dengan cukup rasa manis. Ninto. Tak sangka saya dah basikan teknik ninja yang hebat. Nin. Saya tak suka sejuk. Saya tak suka. Betul tu. Baiklah semua. Saya nak kamu semua buat yang terbaik walaupun cuaca sejuk. Baiklah, Cikgu. Bagus betul jawapan tu, kamu Maki. Sekarang, kita mula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sejuk betul cuaca ni sampai Tuan Kenichi tak dapat elak dari jadi pemalas. Tapi saya rasa lain jadinya bila dia di sekolah. Semua orang sangat bersemangat. Semua orang bergerak. Mereka semuanya bebas macam angin. Nanti dulu, saya rasa saya tak nampak Tuan Kenichi pun. Betul tu, Abang. Nyonya, apa jadi pada dia kali ni? Awak patut berehat sekarang kan, Kenichi? Awak dikecualikan sebab demam ke? Ya, Yumeko, betul. Bukankah terdedah pada udara sejuk akan buat awak makin teruk? Tak apa, awak jangan bimbang ya. Awak macam mana pula? Saya pun rasa macam nak demam. Jadi saya minta izin untuk minta diri. Oh, saya rasa lebih baik macam tu. Duduklah di sini dengan saya. Awak tahu tak, awak dapat macam sehat aja? Taklah. Sejuk betul kat sini. Saya nak bersih. Rasa nak demam. Saya rasa saya kena pneumonia. Saya rasa sangat lemah. Iya ke? Saya cakap betul ni, saya sakit. Saya sakit. Mari kita pergi klinik sama-sama. Klinik? Saya nak pergi ke sana sendiri. Baiklah, saya ikut. Saya rela ke mana saja asalkan dengan awak, Yumeko. Sekejap saja lagi. Sabarlah ya. Oh tidak, apa dah jadi, Kenichi? Nampaknya Kenichi pun demam juga. Ya ke? Kalau macam tu, elok kita periksa suhu badan. Suhu saya? Baiklah, awak diam-diam. Jangan bergerak, ya? Yumeko, apa di luar tingkap tu? Makhluk asing ke? Mana? Mana dia? Tak ada pun. Mana? Tak ada pun makhluk asing di luar sana? Boleh betul. Saya sendiri nampak tadi. Baiklah, cukup tu. 40 darjah? Tidak, ini sangat membahayalah. Mungkin pneumonia. Tunggu situ, saya telefon doktor. Jangan bergerak ya. Jadi Yumeko, awak nak bermain dengan saya tak? Tapi awak sakit kan? Tak apa, sekarang saya dah sembuh pun. Oh, jadi awak berbohong tentang demam ya? Saya ingat awak mungkin sunyi pergi ke klinik seorang diri. Saya tak nak biarkan, jadi saya cari sebab untuk pergi bersama awak. Lebih tahu tuan saya cepat. Wah, bagus betul lah. Hebat betul. Miau. Tuan. Kenichi tu berpura-pura sakit lagi tau. Betul ke? Sekali lagi. Budak tu tak serik-serik. Apa yang tuan nak buat? Saya nak buat dia menyesal. Nani dia. Hati-hati. Jatuh ya. Oh, jatuh nanti. Awak cakap awak demam. Ya, doktor. Sebab tu saya tak dapat pergi ke kelas gimnastik tu. Mari saya tengok. Tunjukkan lidah. Macam tu baiklah. Habislah. Ini berbahaya ni.
Awak ada penyakit serius sekarang ni. Oleh itu awak perlu diperiksa. Ya ke? Ya, kita kena hentikan sekarang juga. Baiklah, lihat sekarang. Mula-mula kita taburkan sedikit ubat. Oh, teruknya bersin tu. Tapi kita boleh redakannya sekarang. Saya bagi awak sesudu wine air minuman. Ya. Mari sini. Galilah. Saya nak keluarkan kuman dari badan awak. Galilah. Doktor sebenarlah tu. Dia memang doktor yang pelik. Maafkan saya, tapi saya pergi dulu ya. Nanti dulu. Yumeko nanti. Saya dah okeylah sekarang. Awak belum sembuh lagi. Baiklah, mana pesakit tu? Apa? Seorang doktor? Jadi yang mana satu doktor sebenar di sini? Saya doktor yang sebenar. Jadi awak ni siapa? Saya ada dengar laporan tentang doktor palsu berkeliaran dan menipu pesakit. Saya rasa saya tahu siapa orangnya. Awaklah orangnya tu, betul tak? Awak salah. Saya doktor sebenar. Menyamar sebagai doktor adalah satu kesalahan. Saya nak bawa awak ke balai polis sekarang. Awak salah. Saya nak lari. Tolong saya. Tolong saya. Tadi tu kebo maki. Baguslah. Sekarang budak tu dah pergi. Sekarang mari kita sembuhkan demam awak tu, ya. Apa benda tu? Ini adalah jarum suntikan. Ia amat berkesan sekali. Suntikan? Saya nak buat awak terkejut. Itu aja. Ni. Ini saya lah Tuan Kenichi. Shin. Dan saya sebagai jururawat. Dan saya sebagai beg. Kami dapat tahu Kemumaki nak buat hela pada awak. Jadi kami datang secepat mungkin untuk tolong awak. Saya tak tahu pula tentang tu. Tapi berpura sakit sebab nak ponteng kelas, itu tak boleh dimaafkan. Pesakit tu di sini, doktor? Ya. Jadi awak semua ni sakit, ya? Saya nak tahu siapa pula yang ni. Awak nampak macam doktor yang sebenar. Tuan Kenichi, kali ni doktor yang sebenar datanglah. Awak betul ke ni? Apa yang awak buat ni, Maafkan saya, Sekarang doktor. kita berdua kena lari sementara boleh. Betul tu. Nenek. Ini tak ada. Janganlah tinggalkan saya. Sebab itulah saya cakap jangan pura-pura demam sebab nak ponteng kelas. Buruk akibatnya kalau doktor tahu. Panas ke sejuk ke, kita kena berlatih sama-sama. Nenek.